Sebelum ni aku menggunakan wagon daripada WTHB Outdoor. Sekarang ni dia datang dengan design yang baru Yang bagus sekali kan, seller ni dia buat package sekali dengan dia punya kerusi healing ni Okay guys, ni dia punya wagon Kita buka, dia akan jadi saiz yang besar. Okay, untuk dia punya tayar ni, dia ada macam klip ni kan. Just masukkan, tekan sikit, okay, dia akan lock So yang ni kan, korang tak perlu nak gunakan skru ke apa, dia just plug and play je. Nak pasang pun mudah. Yang jenis belok ni pasangkan sebelah depan. So yang mati ni kita letak kat bahagian belakang masukkan, dia automatik akan lock. So yang ni kita jangan masukkan, tekan sikit, okey dia akan lock So yang ni korang boleh rendahkan, lepas tu boleh panjangkan. Okey, ni dia punya cover dia guys. Yang ni jenis tinggi punya Just masukkan je dekat setiap penjuru ni. Yang ni dia ada velcro strap Strap yang sama untuk bahagian belakang dia. Okey, korang boleh nampak perbezaan dia Yang ni rendah, yang design terbaru dia jenis tinggi Untuk sebelah sisi dia, sini dia ada poket guys. Poket yang besar Dua poket kompartmen. Nak letak macam-macam, papan pemotong ke apa-apa tool semua boleh. Kompartmen yang berjaring, dua side. Okey, ni untuk dia punya meja ni. Meja dia jenis material aluminium Satu atas, satu bawah. Lepas tu untuk dia punya meja ni okey, korang nampak dia ada dua ni kan, clip ni kan. So meja korang akan nampak lagi cantik Tekan dia akan lock nampak tu. Bila dah keluarkan korang punya barang-barang loading tu, kita boleh jadikan meja. Okey, package sekali dengan dua kerusi healing nak beli dia punya wagon saja pun boleh dia jenis design ni muncir guys. Nampak tu. Bila korang pegang kat sini, dia jenis dalam dia ada span Dia punya kerusi pun bukan biasa-biasa. Dia ada 3 step Nak duduk tinggi boleh, nak duduk jenis baring pun boleh. Wagon yang jenis design baru, sedikit tinggi, siap dengan dia punya kerusi. Kalau yang ni design baru, yang sebelah ni design lama.